Baru-baru ini, saya berbual dengan seorang sahabat saya yang berada di Gaza. Bayangkan betapa tekilannya saya mendengar rintihan mereka di sana. Kata mereka, setiap hari mereka berhadapan dengan satu kesukaran, iaitu mendapatkan air bersih. Apatah lagi untuk mandi atau memasak. Kata sahabat saya, air yang ada rasanya masin, kadang-kadang berkeledak dan tak selamat untuk diminum terus. Rasa bersalah pula kalau anak-anak terpaksa minum air yang semacam itu. Melalui kisah sahabat saya itu, saya semakin sedar betapa besarnya nikmat air bersih ini dan betapa mereka sangat memerlukan kepada bantuan kita. Inilah sebabnya kita adakan kempen Misi Kasih Gaza, air bersih, untuk kita bina dan membaik pulih sistem bekalan air, kita pasang tangki serta kita sediakan alat penapisan air. Kita tidak mampu untuk menutup mata kerana mereka sebenarnya sangat dekat di hati kita. Sebagai saudara seakidah, malah sesama insan. Dengan sumbangan yang anda hulurkan, kita boleh membantu meringankan beban mereka. Bayangkan perbezaan besar yang anda bawa air untuk diminum, dimasak dan untuk membersihkan diri. Usah biarkan kisah sedih ini berterusan. Mari kita sama-sama kita jadikan sumbangan kita sebagai jawapan kepada doa mereka. Melalui pautan di bawah, tuan-puan boleh salurkan sumbangan melalui kempen Misi Kasih Gaza sekarang. Kami doakan semoga Allah merahmati kita semua atas usaha yang murni ini. Semoga dengan setiap titisan air yang kita salurkan ini akan menjadi titisan keberkatan yang mengalir tanpa henti. Dan semoga kita terus bersatu hati demi ummah ini. Al-Khair Malaysia, kebaikan penuhi harapan.